Tanggal siapa dah sampai tu? Tada! Ha, siapa sampai ya? Tapi nak sejam. Damam pergi situ sekejap aja. Ayah. Masuk dalam YouTube tu. Aduh, si sangat. Orang Melayu. Kau Melayu. Tak tahu. Sampai dah. Orang Sarawak dengan orang Melaya sampai dah. Tok, orang Sarawak bertemu orang Sarawak. Keluarlah bahasa Sarawak. Cik Nadrah dengar je lah. Untuk menu hari tu ada popiah, ikan sembak, untuk kami mihun, nasi lemak, kamulah nasi lemak teh. Amir ada juga tu. Nah, okey. MU. Ya, penyokong setia MU. Boleh tak? 10. Mana si ambil tu? Ayam grill chicken kat nas. Tu apa tu kek? Ada kek. Kek apa? Kek kurma. There's the same thing inside the logo? Ya, oh same. Why? You didn't make anything? What? Why? Ini bagaimana nak cakap? Hari tu kami dengan maknya dua berjalan-jalan dalam bandar Al-Hasa. Satu-satunya bandar yang terdekat dengan rumah kami di Udalia. Land of civilization. Mountain. Kara Mountain. Kara Mountain. Okey. Cuaca di sini sangat menyenangkan. Oh, I like it. Al-Karah Mountain atau Jabal Al-Karah ialah sebuah bukit di tengah-tengah Oasis Al-Hasa di bahagian Eastern Province di Arab Saudi. Tempat tu adalah landmark semula jadi yang terpenting di Al-Hasa dannya disenaraikan juga pada tahun 2018 sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Bukit tu terbentuk daripada lapisan batu sedimen macam batu kapur, batu pasir yang dibentuk oleh angin dan hakisan selama berjuta tahun. Yang menariknya, ada rangkaian gua-gua yang terbentuk secara semula jadi di dalam bukit tu. Ada kira-kira 28 lorong gua yang panjang dan yang bestnya suhu dalam gua tu kekal sejuk walaupun cuaca dekat luar panas. Itulah Jabal Al-Karah. Kami orang berada dekat situ lah. Tempat tu di tengah Oasis sebenarnya. So, sekitar kawasan tu ialah kebun kurma yang subur.
Pergi umrah dah. Jom. Tan. Selesai ajak semua urusan umrah, barulah kami berempat bercari kedai makan malam. Dah tengah malam sebenarnya, tapi kedai-kedai makan di Mekah tu memang sentiasa ajak buka. Biasanya kami dua akan mencari makan di dalam bangunan Al-Safwa Towers. Di sini ada banyak kedai makan lah, termasuk restoran Malaysia di Saji. Kami book Anjum Hotel tu direct dari website pun. Masaya harga dekat website lebih murah mun nak compare dengan harga di booking.com atau Agoda. Siap dengan package breakfast lagi. Breakfastnya pun banyak pilihan makanan. Induk nangga. Oh, Egypt. Falafel. Kami sedang go to Egypt. Selamat pagi. Pagi tu kami berempat nak pergi ke Taif. Itu adalah first time juga lah kami pergi ke Taif. Selama tu datang Mekah memang saya pernah ke Taif. Hari tu kami orang nyewa kereta Mbak Nazrin dengan Intan. Nah, kenangan Nazrin dengan Intan tu apa pulangnya dua? Hai. Okay. Semalam kami orang mula umrah pukul 9 malam. Alhamdulillah dah selesai semua. Umrah wajib untuknya 2. Sebelum pukul 12 kami orang dah siap dah. Kali tu si kami gila orang lah. Nyasi macam dalam bulan Ramadan ataupun dalam masa winter. Di semalam okey lah. End of haram boundary. Kena tanah halal sekarang. Halal. Kini tu kami orang berada dekat tanah halal. Tanah haram di belakang nun. Sampai di Taif, kami orang tepus ke kawasan tanah tinggi Al-Hada Mountain. Dari siang kami berempat ngambil kabel car turun ke Al-Kar Tourist Village. Memang rare lah pengalaman tu sebab biasanya orang naik kabel car dari depan naik ke atas. Yang tu dari atas Al-Hada Mountain menurun ke bawah. Okey, masuk bang. Okey. Excited semua. Yeah. Kami orang dah sampai kat bahagian debah tu tadi. So dekat situ ada macam tourist attraction juga lah kat situ. Ada kafe, kedai souvenir, bangunan kecak-kecak juga lah area tu. Sate unta. Sate Madura unta, ya. Sate Madura unta. Berapa? 30 dia satu porsi. Untuk dalam kedai makan, nak makan
sate unta. Tapi keras lah. Ikut tekak kami, si bapa nyaman lah. Boleh makan tapi mun nak banding dengan sate daging, sate ayam, nyaman lagi dah. Sate unta tu keras-keras dia. Turun dari kabel car terus nampak lah. Ada kedai makan kat situ. Ada kat Indonesia juga. Restoran Indonesia pun banyak. Menu pun dalam bahasa Melayu. Very nice. Ya, kabel car dari atas tadi. Ada yang sampai, ada yang patah balik. Kelak kami orang patah balik dah naik atas lagi. Sebab kereta kami orang ke atas tadi. Ayah Intan. Ada naik aja situ. Apa tu? Theme park. Yang barbecue shop. Yalah. Ada hadiah. Ini murah terus ya, ini Ya, sampai pandai kelakar Melayu. Campur-campur, bagus. Ini kecil. Nak nunjuk kami Indonesia dengan Malaysia shopping. Bagus. Sampai boleh kelakar Melayunya. Kita belajar. You can speak Malay ya. Ini murah, bagus. Murah-murah. Dia lah road. Okay. Ini road asli. Ini murah. Ini tetap. Masa dalam kabel car tu ada one guy madah. Laluan tu ialah laluan yang pernah diguna oleh Rasulullah SAW semasanya berdakwah di Taif dulu. Kami orang dengar rajak lah sebab si pasti juga cerita ya. So far si ada bukti rasmi yang mengesahkan laluannya. Kisah Nabi berdakwah di Taif ajak memang adalah dalam sirah. Okay, kini tu kami orang berada dekat Al-Kamal Road Factory. Singgah situ duduklah sebelum masuk ke bandar ni. Masuk ke bandar Taif. Untunglah kami orang sampai situ. Sidak jemaah lain belum sampai lagi. So si kami orang, okay, tempat ini kita yang punya. Disebabkan masa tu bukan musim bunga ros, jadi siapatlah naknya sidaknya nak nunjuk macam ni kilang tu mula nak minyak wangi menggunakan daripada bunga ros tu. Dapat nangga gambar je lah. Sedihnya tu lah sepatutnya tok kilangnya, kilang pemprosesan bunga ros ya. Ya, lamanya tangga. Berapa lama dah yang mula benda tu? Oh. Nah, tu. Tu kerja dia seorang. Pekerjaannya dari Malaysia rupanya. Mungkin orang tu lah yang pun ya, apa namanya? Foundernya. Orang pun tempat tu. Memanglah. So from vapor turns into liquid, then all the liquid droplet will be collected into this glass bowl. So that is your pure. Yeah. Dia nak tutup dah. Harum Makkah Madinah. Harum Makkah Madinah. Silakan kalau sekap. Yalla surah. Roba. Tok lah perfume yang dipolastiknya daripada bunga ros setek. Ya banyak ai ros kat sia ya. Dikatakan lokasi masjid tu adalah tempat Nabi Muhammad SAW berehat selepas dakwahnya ditolak oleh orang-orang Taif. Orang-orang Taif pada masa yang menyakiti Nabi bukan najak dengan kata-kata, malah sidak nikamnya dengan batu sampai Nabi cedera.
However, sampai ke hari tu, si ada bukti yang sahih mengaitkan masjid tu dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya kisah Nabi berdakwah dan si diterima dan disakiti oleh orang Taif aja yang ada dalam sirah. Okey, kita nangga siang hari macam ni dekat luarnya. Tok bilik kami tu nya bersebelahan lalu lah. Hotel tu bersebelahan lalu dengan Masjidil Haram. Bahagian bahagian bangunan baru yang masih dalam pembinaan gini tu. Depan ya. Nampak tak nak? Tu bangunan baru semua lah tu. Sampai dekat sebelah ya. So kami orang boleh jalan kaki lah. Dari depan ya, jalan kaki je pergi ke Masjidil Haram ke siang. So dekatlah Anjum Hotel tu Anjum Hotel. Alhamdulillah, kini tu kami orang berada dekat Mekah train station. Kami orang nak pergi ke Madinah lah pukul 3 tu. So urusan ibadah di Mekah semua dah selesai, Alhamdulillah. Okey, itulah pada dalam train station dekat Mekah train station. Nak naik yang pun Haramain train lah. Tu tempat orang yang boarding lah kat atas tu. Yang masih baru juga tempat tu. Boleh kata masih baru lagi. Banyak juga kedai belum nak buka. Masih kosong. Masih ramai orang lah. Di selesa dah kat situ. Nice. Alhamdulillah, syukur selesai semuanya. Dan kini tu nak tunggu nak masuk ke train nak berlepas ke Madinah lah. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan kembali lagi. InsyaAllah. Ada rezeki, sihat tubuh badan, ada keluar. Amin. Kita balik lagi ke situ. InsyaAllah. Amin. Amin.
akan buka. Okey, kini tu berada dekat Madinah. Baru lepas habis solat isyak, sempatlah solat isyak tadi. Orang sampai akhir juga sekejap tadi. Lepas ya terus pergi ke Global Food Village tu. Sebenarnya tu first time juga lah kami orang pergi ke situ. Selama tu pergi Madinah saya tahu adanya tempat tu. Dekat situ orang jual-jual makanan dari banyak negara lah. Yang Malaysia pun. Yang tu Malaysia pun. Tapi menunya banyak dah habis lah tadi. Siapa nak ambil apa yang ada aja. Ambil nasi lemak je. Amin orang. Okay, Assalamualaikum. Pagi tu kami tiga ngambil teksi dari hotel. Teksi yang sama yang kami orang ambil dari airport dari train station ke hotel. Jadi berunding dengannya lah supaya jangan hantar kami orang pergi ke tempat-tempat dekat situ. So kami tiga orang nya bayar sekaligus semua dalam 200 nya ambil. So pagi tu jangan hantar kami orang dekat tempat perang perang Uhud. Kawasan tempat perang Uhud, tempat dak sidak yang syahid dalam perang Uhud, pasal ke bukit tu. Tapi simuk naik bukit tu lah. Penat. Okey. Jom Tananggang. Okey, itu adalah Jabal Rumat. Tempat 50 orang pemanah yang boleh dikatakan engkar arahan yang sepatutnya setidaknya berada dekat atas ya, tapi setidaknya turun. So untuk ngembak kepada kekalahan dalam perang Uhud. Next, kami orang dimbak driver taxi ya ke Rif Al Bustan Garden. Di situ ada kebun kurma, taman tempat rilek-rilek, ada kedai jual rumah dan kafe. Ya, jok macam bunyi bunyi itip dengan manuk jadi kami orang beloya. Si tahu apa nak dipadahnya. Rupa-rupanya nak drop memang situ. Okey, kini tu kami orang berada dekat Masjid Qiblatain. Dekat situ lah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya mengumumkan lah mengalihkan kita pun kiblat. Mengalihkan kita pun kiblat dari Masjidil Aqsa ke Makkah. Itulah kawasan yang sangat bersejarah lah dekat situ, Masjid Qiblatain tu. Hari tu kami orang last time pergi ke situ kosong aja. Mungkin masih ada kerja-kerja renovation lah saya. Kacak je. First time sebenarnya kami ke situ. First time masuk ke area tu, masuk dalam tu. Sebelum tu nang berada dekat luar aja lah. Sebab langgarnya sunyi dan bertutup. Okey, tingkap yang tingkap yang ya adalah tanda arah kiblat yang menuju ke Masjidil Aqsa dulu. Tapi nak solat saya dapatlah ya tempat orang lelaki. Kami orang pun tempat lain solat. Sialah tandanya. Kini tu berada dekat lokasi perang Khandaq. Salah satu perang yang penting dalam Islam juga. Dekat situlah tentera Islam yang membina parit sebelumnya berperang dengan tentera Quraisy masa ya. Kini tu orang baru selesai semayang Zuhur. So kami lah manusia yang dekat situ. Ada jemaah-jemaah semua. So tu adalah Masjid Quba, masjid pertama yang dibina dalam Islam. Untuk masa Rasulullah mula-mula berhijrah ke Madinah, itulah masjid yang bina dulu.
Kami jemaah kat situ. Semua orang tahu mun kita ngambil uduk siap-siap daripada hotel ke rumah ke, and then kita solat sunat dekat situ, dapat pahala macam orang mula umrah juga. Satu umrah. So berebut-rebutlah semua orang nak solat kat situ. Okay, selamat pagi. Kat airport dah kami orang tu. Hanya dah selesai check in. Okay, hari tu kami orang berpisah lah. Kami balik ke rumah. Nyeduk meneruskan lagi perjalanan. Belum dah habis lagi nyeduk pun maraton. Ada 2 tempat lagi nyeduk. Nyeduk nak pergi Egypt. Pergi Cairo dengan apa Luxor. Ngah kena ni tadi. Kena bayar lagi. Bukan lebih. 30 bayar 30 rial. Sebab check in dekat kaunter. Nya mun check in online ni asyik perlu bayar. Kita juga check in online tadi. Ya kah? Si kita orang okeynya depend dengan apa airline. Macam fly deal-nya memang macam ya. Domestik melayanglah 30 rial tapi tidak mengapa. Sedekahlah dengan fly deal. Untuk video. Bye bye. Macam nak cakap Ngah Kalau kita orang jangan malu-malu. Tempat perang apa namanya? Perang Uhud. Sekali lagi.